macam mana kita nak invest dekat Genesis Mining. Okay, step nombor 1 ialah kita register Genesis Mining dekat kita punya komputer, kita login. Dan selepas tu kita tengok dekat akaun kita, pergi pada setting, kita isi kita punya general information dan selepas tu kita letak kita punya wallet. Untuk apa kita letak wallet ni? Kerana setiap 48 jam payment akan direct masuk. 24 jam lepas kita, 48 jam selepas kita register, dia akan direct masuk wallet kita. So saya akan memberi penerangan ringkas secara. Okey, dekat sini ada 3 kontrak. Pertama SHA-256, yang mana kontrak ni lifetime kontrak. Dan di sini kita boleh adjust kita punya mining allocation. Ini pendapatan yang saya dah dapat dengan join SHA-256 punya program. Dan ini yang saya dah dapat hasil daripada saya join, dah $2 setiap hari sejak 3 bulan lepas. Okay, kita pergi balik pada upgrade hash power. Apa itu upgrade hash power? Upgrade hash power ni ialah dengan kita membeli kontrak mining. Yang pertama ialah lifetime. Yang kedua, kontrak mining selama 2 tahun. Dan ia boleh dibayar dengan menggunakan Bitcoin. Siapa-siapa ada Bitcoin boleh cuba beli. Kita beli sikit dulu. Kalau nak beli banyak, kita tak ada bajet, kita beli sikit dulu. Okay, cara kita nak beli sikit ialah dengan kita tekan pada credit card. Kita klik pada Bitcoin. Dan nilai mata wangnya akan dikira menggunakan Bitcoin. So di sini lagi banyak kita nak beli, lagi banyak kita akan dapat. Sampai maksimum 51 Bitcoin. 51.228. Ini untuk lifetime contract. Yang mana dia akan memberi pendapatan yang maksimum untuk lifetime. Okay. Bagi yang lagi satu pula ialah kontrak selama 2 tahun menggunakan mesin X11. Ia juga boleh dipilih dengan memperbanyakkan lagi kita punya investment. Maksimum 4.8 Bitcoin. Dan hasilnya ialah kita akan dapat lebih daripada mesin yang mengeluarkan lifetime contract. Tetapi tempoh masanya hanya 2 tahun. Okay, kita teruskan pada pembayaran. Okay, boleh letakkan kod, yang mana kod selalu saya pakai. Ini adalah kod untuk pakai saya punya discount code. Dengan meletakkan kod ni, kita akan dapat diskaun sebanyak 3% bagi setiap pembelian kontrak. Ini adalah contoh bila mana transaksi kita nak buat. Agree. Dan tekan pada confirm order. Okey, dalam masa setengah jam, kita boleh buat pembayaran direct pada lambang kod. Pada QR code, kita boleh buat pembayaran. Senang je cara nak buat pembayaran, ialah dengan kita ambil handphone kita, pergi pada wallet. Okay, klik pada kita punya BTC wallet. Tengok yang atas sekali. Dan kita imbas pada kod tersebut. Kita settingkan pembayaran. Lepas tu tekan end. Yang ni. Untuk meneruskan kontrak yang kita beli. Okey. Sekian daripada apa yang saya bagi tahu, sharing menggunakan Genesis Mining. Apa-apa boleh WhatsApp saya di dalam nombor yang bakal saya letakkan. Assalamualaikum.